Itu. Apa yang tengok? Dewan apa besar tu? Ni. Inilah Dewan Chancellor Unicel. Dekat sinilah belakang ni dewan yang mana pelajar tu mula mendaftar. Okey. Dan di sini jugalah dia habis dan tamat sebagai seorang graduasi yang cemerlang. Baru teringat Mirul. Pelajar-pelajar lepasan SPM, Okey. result dia baru keluar. Tapi banyak berita yang kita dengar, pelajar-pelajar sekarang ni dia bukan nak belajar sangat. Dia nak jadi influencer, nak famous sebab senang buat duit. Macam mana tu? Inilah yang kita tak tahu ni. Sebenarnya brother, nak jadi influencer ke, artis ke apa ke, pun kena ada ilmu. Betul. Pun kena ada satu, orang kata, ideologi yang hebat, kena ada pengalaman dalam pembelajaran. Jadi sebenarnya brother, dekat Unicel ni lah tempat di mana mereka mencapai kegemilangan. Dekat sini lah brother. Okey. Untuk mula segalanya dan mengakhirkan segalanya. Inilah tempat yang terbaik. Dan kita pun ada kepakaran-kepakaran untuk gilap cita-cita dia orang. Betul. Betul tak? Ramai juga daripada kalangan graduan kita dah jadi artis. Okey. Itulah dia. Ya. Jadi kepada anda dekat luar sana, especially lepasan pelajar SPM, Okey. ayuh join Unicel. Betul? Okey, follow video ni sampai habis. Betul? Dan cuba bayangkan kalau korang dekat dalam video ni. Sur. Mendepani realiti kehidupan dunia yang pantas berubah dan berkembang. Di sini terukir kisah kejayaan dan inovasi. Selamat datang ke Universiti Selangor. Ditubuhkan pada 23 Ogos 1999, Unicel muncul sebagai bintang baru di pelataran ilmu. Sebagai universiti pertama yang dibiayai oleh negeri Selangor, kami berdiri teguh menyemai cita-cita dan aspirasi, berdiri megah di dua penjuru menyuluh harapan dan cita-cita. Kampus utama Unicel meliputi kawasan seluas 1,000 ekar di Bestari Jaya dan kampus bandar yang dinamik di Shah Alam, bersedia untuk melakar kejayaan anak bangsa. Seiring impian kerajaan negeri menjadikan Selangor hub pendidikan serantau yang terkemuka, kami aktif memartabatkan pendidikan tinggi, melakar kecemerlangan dalam pembangunan modal insan. Di Bestari Jaya, kecemerlangan berkembang melalui 3 tonggak utama: kejuruteraan dan sains hayat, pendidikan dan sains sosial, komunikasi, seni visual dan pengkomputeran. Kampus ini bukan sekadar pusat akademik. Suasana tenang dan kondusif memacu tumpuan dan perkembangan pelajar. Kampus Shah Alam menempatkan beberapa fakulti berbeza seperti perniagaan dan perakaunan, sains kesihatan, dan pusat pengajian siswazah. Dunia kampus penuh warna dan dinamik. Daya kreativiti dan inovasi bakal membentuk pengalaman pelajar. Setiap hari adalah peluang mencipta kejayaan yang luar biasa, merealisasikan cita-cita dan harapan ayah bonda. Dari kecanggihan makmal hingga ke puncak kreativiti, jejakkan kaki ke gelanggang kami di mana juara dibentuk dan legenda dilahirkan. Di sini, kecemerlangan dicorak bukan hanya melalui pendidikan, tetapi pengalaman yang membentuk masa depan. Unicel, peneraju transformasi.